daripada sebab contoh dengan kawan, sebab saya ada hobi dengan saya hobi ada dengan cerita. So dan saya sambung dengan kawan dan saya punya tahun saya 14 masuk sekolah. Sekolah sekarang Okay, duduk set lah. Mana Okay, jom. Ni ada pergi mana tak? Rasanya tak ada kot. Tak ada eh? Tak ada. Ikut aku lah. Pergi rumah aku. Kenapa? Ikut je lah. Jom. Boleh? Kau tengah buat apa tu? Jarang lah bro. Bawa confident. Ya. Baik. Apa ni? Duduk. Yeah. Aku beli kau satu barang ni. Ya. Ambil. Kenapa? Ni kau luruskan. Tu kau sudut. Kurang sikit lagi. Sudut dulu. Sedap kan? Kita cakap lah. Mari. Banyak lah. Nanti kau nak barang lagi, cakap aku. Kau sedut semua. Mari. Oh Jessica, Mami masuk kenapa gelap ni? Kau duduk ni. Apa kau buat ni? Jessica! Apa kau buat ni? Apa kau hidur ni? Ni orang punya. Ibu janganlah ambil. Tak boleh Jessica. Orang punya. Ibu jangan ambil. Tak boleh. Sibuk. Jessica! Lepaskan Mami. Ibu jangan ambil barang orang. Tak boleh Jessica. Jessica, kau ni gila ke apa? Ibu yang sibuk. Hello, ni Balai Polis Kuala Sungai Baru ke? Saya nak bagi tahu anak saya ni tadi saya jumpa dalam bilik dia macam ada something putih, sebut putih macam tu lah. Dan saya syak ni macam dia macam ambil dadah tau, sebab dia macam hayal-hayal macam tu tau. Lepas tu, tapi saya tak tahulah kan benda tu dadah ke tidak. Tapi macam ya punya. Tolongnya datang rumah saya, tolong tengokkan anak saya. Okey, baik. Terima kasih. Selamat sejahtera Encik. Oh, selamat sejahtera. Okey, kami daripada Balai Polis Kuala Sungai Baru. So, kami dapat aduan yang Encik beritahu yang anak Encik ada mengambil barang terlarang, betul tak? Betul. Okey, boleh saya tengok? Boleh. Okay, ini bilik dia, tapi cik hati-hati lah sebab tadi dia agresif. Okey, faham. Adik? Pada ketika ini, pihak polis telah membawa Jessica ke balai polis bagi pengamanan dan juga memberikan Jessica bantuan pemulihan daripada dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya daripada ADK dan ini wakil daripada Kenosis Homantin. Okey. Jadi saya dah Di sini pihak AADK dan juga pihak Kenosis Homantin telah datang ke balai polis untuk membawa Jessica ke pusat rehab center Kenosis Homantin bagi mendapatkan proses rawatan pemulihan dadah yang sepenuhnya kerana ibu Jessica tidak mahu anaknya terlibat dengan dadah lagi dan juga ingin anaknya kembali
menjadi manusia yang normal seperti orang lain. Lakonan ini merupakan kisah sebenar salah seorang bekas penagih dadah yang telah kami temu bual. Ini merupakan pintu masuk ke kawasan Kenosis Home Martin, dan pada ketika ini kami ditemani oleh ibu dan ayah Pravina untuk kami melakukan sesi temu bual bersama bekas penagih dadah dan juga pegawai yang berada di sini. Dan semasa kami menjelajahi seluruh kawasan pusat Kenosis Home Martin ini. Sepanjang berada di Pusat Pemulihan Kenosis Home Martin, saya melakukan banyak aktiviti-aktiviti di sini. Selain itu, kami juga menjalani sesi kaunseling individu dan kelompok. Seterusnya, di sini menekankan unsur-unsur keagamaan mengikut kitab Bible untuk membina moral dan sasiah diri penghuni di sini. Di pusat ini juga menggunakan work terapi untuk proses pemulihan kami. Sepanjang bekerja di sini, kami juga dibayar gaji. Kami dapat imbalan yang setimpal untuk kerja yang kami lakukan. Mission kita, misi kita ada tiga. Pertama, untuk mendapat balik kewawasan fizikan. Kedua, untuk mendapat balik kesembuhan daripada badan. Itu yang penting. Tiga ini pun penting. Yang ketiga adalah menjalinkan hubungan baik dengan keluarga atau dengan sosial. Itu yang pertama yang kita bicarakan dengan menggunakan rawatan ini. Rawatan pertama adalah kita rawatan kerja. Misalnya yang kedua, kenapa kita perlu rawatan kerja? Sebab kita nak memulihkan kehidupan normal di kehidupan sehari. Apa yang kita kata tadi macam sama. Dahulu kita kehidupan kita tidur, kita terbalik. Masa kerja kita tidur, masa tidur kita pun tidur. Tapi sekarang kita masuk sini, jadual disiplin sudah ada. Kita apa yang pertama kita adalah memulihkan kehidupan normal seperti orang luar. Kita bangun pagi kerja, apa yang waktu kerja kita mesti kerja, apa waktu rehat kita masuk kerja. Kedua, rawatan adalah aktiviti. So aktiviti termasuk ada sukan, aktiviti termasuk apa yang macam waktu counseling, kita ada aktiviti pada diri dari counselor atau kita aktiviti yang boleh menaikkan, memberikan dorongan maka penghuni sini mendapat baru untuk confident semula. Aktiviti yang kita adakan. Ketiga, rawatan adalah rawatan counseling. Rawatan counseling bukan staff di sini saja. Kita juga ada counseling daripada doktor kedua, psikiatri ada, dokter kedua, itu pun ada jalan pada sekali itu ada jalan untuk check up yang ada sekali. Dan keempat, itu adalah rawatan spiritual. So kita bergantung pada Tuhan. So itulah penting kita menggunakan agama untuk bergantung mereka memberikan ini apa rawatan. Empat pun penting. Semua penting. Rawatan ini kita sekarang kita buat sekarang kita pun sedang jalankan. Ini merupakan beberapa jenis warna pakaian yang mewakili proses pemulihan mereka.
baju merah kita nak bagi mereka bagi satu keadaan yang tenang, tak boleh komunikasi dengan orang ramai itu. Mereka biasa warna merah hanya boleh cakap atau communicate dengan baju warna hitam, grey color. Kita nak bagi dia ada relax dengan keadaan dulu. Di sini terdapat beberapa jenis warna baju yang berbeza mengikut fasa dan tempoh proses pemulihan mereka. Ini merupakan jadual harian mereka dan juga makanan mereka. TV bukan tengok TV. Dunia TV kemungkinan kita buka nak motivasi dengan TV betul-betul just. So kalau dekat sini buat kaunseling individu lah. Kumpulan Individu. ada kumpulan dekat. Kumpulan kita buat tempat lain. Usually Bab 5. Abuse, limited edition semua tu. Kalau dia ada masalah. Oh, nampak. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih.